Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya berkongsi cara saya buat kuih bom bijan ataupun kuih golek lenga ya. Saya akan share kuih ni dan petuanya supaya kuih kita ni tak meletup. Kebanyakan kawan-kawan kata ada yang goreng meletup. Ya, takut goreng sampai masak sampai garing. Sebabnya takut meletup. Angkat cepat-cepat. Sebenarnya kalau ikut step by step dia takkan meletup ya. Ni dia kuih bijan kita yang telah siap ya. Jom saksikan video Cik Ani ni. Okey, jom mula-mula kita buat kuih bom bijan ni ataupun kuih golek lenga ni. Ni dia bahan-bahannya. Kita ada 2 cawan tepung pulut. Campurkan dengan tepung gandum sebanyak 2 sudu. 2 sudu makan dia ni. Kita ada air suam, gula pasir sebanyak 2 sudu makan, garam sebanyak 1 sudu teh. Okey, kita larutkan gula dan garam ni. Time kita ulit tepung. Sini dah lengkap gula, garam dan air suam. Jangan tuang sekaligus. Kita ada air kapur sebanyak 1 sudu. 1 sudu makan air kapur. Okey, kita ulit sehingga dia licin. Okey, dah siap. Macam ni. Ni tepung jagung. Ni sedikit air. Sedikit saja untuk kita larutkan tepung jagung. Okey, ni kita ada inti kacang merah. Ini kacang merah ni kita beli ya, yang dah siap. Kita ambil, kita bulat-bulatkan. Okey, macam ni. Okay. Ini kalau macam ni terus ke situ dia melekat juga, tapi bila kita goreng bijannya akan lari. Tinggal sikit-sikit yang melekat, okey? Ni petuanya bagi dia melekat keseluruhan dia. Ambil sikit, basahkan gini. Basahkan adunan kita dengan air tepung jagung. Macam ni. Golek-golekkan dia. Okey, nampak ni. Lepas tu kita kemaskan. Macam ni, nampak? Okey, dah siap. Dan kita perap dia selama 3 jam. Kalau kita terus goreng macam ni, nanti dia meletup. Jadi kita kena perap dulu, bagi dia sebati. Okey, inilah hasilnya. Selama 3 jam kita perap ya. Dan kita keluarkan, kita goreng. Api jangan terlalu kuat. Tu pesanan dari Cik Ani. Nanti kuih kita rentung. Dalamnya tak masak. Okey? Kuih ni kita boleh je frozen kan. Kita goreng separuh masak dan kita biarkan dia sejuk. Boleh kita packing. Kuih ni kena kacau selalu bagi dia rata. Bagi dia masak sekata. Okay, nampak dia dah kekuningan macam ni. Dah ready untuk diangkat. Okey, kuih kita dah siap ya. Macam inilah rupanya kuih bom ataupun kuih golek lenga. Orang sini cakap kuih golek lenga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Cik Ani buah inti kacang merah tadi kan. Tu dia. Itu.